Actually kan, Kuala Kelawang ni tempat yang menarik tau. Tapi disebabkan burung ni, kawasan ni semua jadi dah macam zombie dah. Aku tengok lah macam zombie lah bagi aku. Sebab orang tengok dah mula susun pasang benda-benda macam ini. Dia jadi hodoh lah. Disebabkan burung yang terlalu banyak tanpa orang kata dah tak boleh nak dibendung dah burung ni. Habis semua kawasan ni orang terpaksa pasang macam-macam benda untuk elakkan dia punya signage daripada kena berak burung bertinggi pada waktu malam. Tengok ni orang ni pun pasang signage pula. Orang ni pun pasang ni. Tengok dia pun pasang. Semua orang pasang. Orang tak boleh tahan dah. Mesti kalau macam ni akan mengganggu sedikit sebanyak pada peniaga mereka. Pihak-pihak yang berwajib perlu pantau lah benda macam ni. Habis tengoklah semua kawasan. Actually bangunan ni adalah bangunan yang lama, cantik. Tapi bila burung ni datang yang terlalu banyak sampai heavy macam ni, dia tengok habis semua signage. Apatah lagi pada waktu malam, rentetan burung yang penuh dekat kabel. Habislah korang macam ni berniaga. Orang tak nak masuk disebabkan air burung banyak. Macam mana dengan peniaga? Boleh collapse? Fikirkan.